Politik 24 jam politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak cakap sikit lah bab benda ni. Mungkin ada orang setuju, mungkin orang tak setuju. Tak setuju mampu fikir apa lah. Tapi saya lama dah diam. Saya nak bagi tahu politik ni tuan-tuan, 2x5, 5x2, semua sama tuan-tuan. Depa ni matlamat depa adalah untuk mencapai mendapat kuasa, menggunakan rakyat untuk mendapatkan kuasa. Dah dapat kuasa, depa tak tengok dah kita. Gaji mereka tuan-tuan, ratus ribu, allowance ni tak masuk projek-projek, duit-duit tepi lagi tuan-tuan. Kita ni kena kerja hari-hari mencari nafkah. Susah nak bantu anak-anak bini kita nak cari nafkah yang halal tuan-tuan. Tapi kita ni dipergunakan oleh orang politik ni sampai kita bermusuhan sesama kita sendiri. Kita mereka gunakan politik ni tuan-tuan, memecah belah antara kaum, antara sama kita. Dulu kita boleh duduk lah, tak kira lah type apa, type M ke, type C ke, type I ke, type apa, mamak ke, semua kita boleh duduk sekali. Kita boleh berkawan. Tapi kebelakangan ni, geng politik ni gunakan isu politik untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan sesuatu kaum. Habis pecah belah kita tuan-tuan. Jadi saya buat video ni bukan apa tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan boleh fikir lah. Politik ni semua sama tuan-tuan. Hari ni mereka boleh jadi kawan, esok mereka boleh jadi kawan, esok lusa mereka boleh jadi kawan balik tuan-tuan. Semuanya bohong, wayang, tunjuk seolah-olah mereka ni perjuangkan apa tuan-tuan? Merapu yang ada hari ni. Kita duk tengok, tak habis-habis rakyat duk tengok, mereka duk berkelahi sama mereka sendiri. Duk tengok, tak habis-habis, antara kita sebut Melayu, sebut Islam, sebut apa macam-macam sebut. Tapi yang duk bergaduh ni antara ni semuanya orang Islam antara kita. Minta maaf saya cakap, benda ni benda realiti. Saya tak masuk belah mana, tak kira lah PAS ke, UMNO ke, PKR ke, lantak pergi hampa. Bagi saya hampa 2x5, 5x2 ya. Saya nak ajak buat video ni, saya nak ajak tuan-tuan supaya bijak, jangan terperangkap dengan fanatik politik ni. Sebab bila kita terperangkap dengan fanatik politik ni, kita yang rugi, bukan mereka rugi tuan-tuan. Mereka ni bila-bila masa boleh kau tim antara semua mereka. Sebab apa? Keuangan, kekuatan dan kekuasaan mereka. Mereka boleh, bila-bila mereka boleh wayang kita tuan-tuan. Tapi ingat, kita ni kalau rakyat duk bergaduh antara kita, kita yang rugi tuan-tuan. Jadi saya harap video ni dapatlah sampai kepada semua rakyat Malaysia, supaya kita boleh fikir balik. Fikir secara rasional. Jangan kita termakan dengan dayah-dayah fanatik politik ni. Yang hakikatnya yang merugikan adalah rakyat sendiri. Ingat waktu dulu Covid lah, waktu lockdown lah, apa down, macam-macam down. Kita ni rakyat bantu rakyat. Rakyat yang tolong rakyat. Orang senang sikit, dia bantu orang susah sikit. Jadi fikir-fikir lah tuan-tuan. Janganlah terlampau hari-hari politik semak kepala otak tuan-tuan. Yang rugi kita tuan-tuan, mereka ni kok mana pun mereka tak rugi. Sebab projek banyak, gaji banyak, allowance banyak. Tu semua duit siapa tuan-tuan? Duit kita bayar cukai semua. Duit kita bayar duit elektrik semua. Semua duit rakyat ya tuan-tuan. Tapi sembang seolah-olah mereka lah memperjuangkan nasib rakyat lah, hatu rakyat lah, pirah. Siapa naik pun sama tuan-tuan, kita kena kerja sobat tu juga tuan-tuan. Jadi fikir tuan-tuan, jangan fanatik politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.